Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ha? Dia punya menjerit, dia punya pekik, kan? Korang pernah tengok ke? Kan? Satu orang perdana ataupun kepala apa? Manager zoo lah, manager zoo. Kita panggil manager zoo, kan? Jangan lupa. Kita tak nak panggil dia apa benda yang dia pegang sekarang ni, kita panggil dia manager zoo, kan? Kau pernah tengok tak satu manager zoo yang pergi setiap apa tu? Setiap kandang, kan? Pergi setiap kandang, lepas tu cakap macam-macam, kan? Pernah tengok? Ni lah dia. Ini dia satu manager yang takut pada bayang sendiri. Confident level dia mengalahkan apa? Self-raising punya floor, kan? Last Jahanam. Itu pun still boleh cakap apa? Oh, kita menang 8 kawasan. Aku tak nak komen. Aku tak nak komen apa-apa sebab tak ada gunanya. Kita dah tahu dah. Kan aku dah cakap. Their days are counted. Okay? Their days are counted. Memang masa dia orang akan tiba. Dia orang dah tahu lah. Ini indication besar dia orang yang memang dia orang akan melingkup dalam PRU akan datang. Okay. So, rakyat Johor, okay, saudara mara yang akan duduk kat Johor, ini macam korang memang mantap, kan? Dia panggil pergi makan, kita makan. Dia panggil bagi ni hadiah, kita ambil. Dia suruh sokong, kau pergi mampu. Kan? Well done, Johorians. Yeah, we all tabik you for what you have done. Thank you very much for teaching these people a very good lesson. Okay, so for UMNO, pagi kerja bikin. Okay, dah bagi mandat balik. So it's time for you to work lah, kan? Baru menang dah buka mulut, kan? Aku okey. On aku tak ada masalah. Aku tahu dia memang orang bagus. Dia boleh kerja. Tapi presiden tu, kan? Presiden ni, dia ni dah jadi macam apa tau? Dah jadi macam relik yang tak berguna. Yang kena ambil, baling masuk dalam laut. Itu je. Okay? Tolonglah, kan? Siapa-siapa dalam UMNO ni, tolonglah info dekat dia. Okay? Cakap dia, orang tua. Diam. Okay? Tak payah buka mulut. Nak cakap kata kita akan bekerjasama dengan kerajaan persekutuan. Tak payah. Okay? Tak payah. Kita bukan sokong kau. Bukan kau. Kita sokong on. Kan? We sokong on tu. Kau tu menyemak aja kat situ. Bukan nak kata. Okay? It doesn't mean that on is on one, you're gonna get away with the things that you have done. Okay? We know what you did. Okay? Tapi tak apa. Okay? So, diam. Just diam. If you have nothing to say, just keep quiet. Senang. Dan daripada kau cakap menyakitkan hati orang. Belum sejam menang ni, mulut keluar dah busuk lah. Ini ada masalah dia. Kan? Bila kita ada jenis-jenis yang apa orang kata relik-relik lama yang tak berguna ni. Okey. Kerana kau dengan kucing-kucing kau tu yang menyebabkan UMNO melingkup. Sebab kau. Okey. So from now on, the UMNO gang, he's doing his job. We know he has been doing his job. Because we know that they're going to win. A sweepstake like this, dia bukan saja menang tu. Okay? Bila menang besar macam ni, okay, majority menang macam ni, dia bukan sebab dia menang sebab effort dia pergi jumpa orang, tak ada. Aku nampak je, ada je kawan-kawan aku tu, dekat dalam tu ramai-ramai. Okay? Yang pergi, yang beria pergi, bawa spanduk, bawa apa semua pergi untuk nak pergi suruh muka, untuk nak menang, raih undi. End up, zero.
Okay? Why? Because rakyat bukan bodoh sekarang ni. Okay? Rakyat dah tak bodoh. Rakyat can see. Okay? If you want to become adun ke, ataupun you nak jadi wakil rakyat ke, you jadi wakil rakyat untuk rakyat kat situ. Okay? Don't be a wakil rakyat that when you become a wakil rakyat of some place, you live 300 km away. Tak boleh. Okay? That doesn't work. Sebab orang-orang yang kat situ, rakyat kat situ perlukan kau. Kerja kau jadi wakil rakyat ni adalah untuk kau berada di kawasan. Ada bilik gerakan, hari-hari orang datang, orang tanya, orang minta bantuan, apa semua. Itulah kerja kau. Okay. Kalau kau jadi wakil rakyat, at the same time kau ada 30 restoran nak jaga. Okay. Lepas tu kau ada 10 company yang kau jadi director. Okay. Lepas tu tak cukup tu lagi. Lepas tu kau berniaga apa benda pula lagi. Macam mana? Kan? Macam mana jadi wakil rakyat? Kalau macam tu. Itu bukan jadi wakil rakyat. Itu wakil diri kau bagi kaya. Faham tak? Okay? So tolonglah. Stop all this nonsense. Kau jadi wakil rakyat, jadi betul-betul. Kerja kau jadi wakil rakyat, itulah namanya kerja hakiki kau. Wakil rakyat. If you cannot commit to becoming a wakil rakyat, don't be. Tak payah pun pergi masuk bertanding, tak menyemak. Jangan menyemak. Sebab apa? Some of these parties, diorang ni macam nak pecah undi. Kita bangsa Melayu ni, yang masalah kita ni suka pecah undi. Bila kita pecah undi, yang itu yang jadi masalah. Sebab apa? Sebab yang ada ni, yang kalah teruk ni, yang menang 8 kawasan ni, undi dia tu dia gabung. Kau nampak tak? Dia orang gabung undi. Engkau pecah undi. Kenapa orang Melayu ni tak boleh faham bahasa ni? Kan? A simple term. Jangan pecah undi. Bersatu, teguh, bercerai, roboh. Kau ambil satu batang, kau patahkan, dia patah saja. Kau ambil sejambak tu, kau patah. Tak boleh. Learn. Okay? Bangunlah orang Melayu. Cukuplah. Okay? Kita sokong bukan sebab kita sokong sebab kita rasa nanti ada yang nak terlepas lah. Kleptokrat tak lepas lah. Ada boleh lepas ni lah. Tak ada. No. Kita sokong sebab perjuangan bangsa, agama dan negara. Okay? Kau nak cuba datang sini, kau nak mengajar kita, yang tu tak boleh, yang ni tak boleh, bahasa kau bukan bahasa ni, aku pun nak bahasa aku juga, lepas tu, aku pun nak juga, isilah apa benda lah semua, exam kau bahasa Melayu, aku pun nak juga, no. Okay? Kalau kau pergi duduk negara lain, tak kira lah berapa lama kau duduk pun negara tu, kau takkan dapat kewarganegaraan. Okay? This is the only country that you are getting your citizenship. So, be grateful. Alright? Stay humble, be grateful. Sit down, do your business, do your whatever. You can pergi nak sembah apa ke, nak buat bisnes apa ke, silakan. Jangan kacau perlembagaan, jangan kacau berkenaan dengan hak, jangan kacau orang Melayu. That's it. Okay. So Alhamdulillah, tahniah. Kita sebagai rakyat Malaysia telah menunjuk sedikit daripada kuasa kita sebagai pengundi. Okay. InsyaAllah. Next is PRN Negeri Sembilan. Satu lagi. Kalau kena second round, penampar memang cantik guys. Alright. Okay. Semoga kita dapat petunjuk lagi. Korang tengok status aku, korang tahu apa aku cakap pasal petunjuk ni. Kan? Okay. Jangan lupa selawat guys. Yap. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam, I don't know, maybe kalau kau rasa nak buat video. Okay. Terima kasih kepada yang banyak DM aku. Terima kasih kepada yang masih
Follow aku walaupun aku jarang-jarang buat video. Okay. Tapi sekali-sekali kita buat apa yang perlu. Apa yang informatif dan apa yang orang kata apa, bukan retorik. Ya, benda yang logical, benda yang kita boleh trigger, benda yang kita boleh fikirkan. Kita tak suka benda-benda retorik ni. Kan? Buang masa. Tak? Lepas tu tak pasal-pasal cari penyakit. Okay? We don't want that. Alright? So stay safe. InsyaAllah demi bangsa, agama dan negara. Alright? Jangan lupa selawat guys. Assalamualaikum. Peace.